Jadi macam mana keadaan bangsa sendiri dan adakah suspek yang 4 tu boleh menduduki SPM atau macam mana? Ya, SPM akan tetap diteruskan. Sebab tu bagi saya soal itu kita juga perlu beri tumpuan, dan mangsa ketika ini sedang mendapatkan rawatan di hospital dan juga sokongan sektor emosi di peringkat hospital lah. Jadi semuanya telah pun diambil tindakan oleh bahagian masing-masing, khususnya untuk perlindungan kanak-kanak ini. Maksudnya boleh dulu lah. Ya, 3 November. 3 November masih akan ambil SPM. Kita akan pastikan juga dalam soal itu supaya mereka tidak ketinggalan dalam pendidikan mereka. 4 orang pelajar ni, tingkatan 5. Rogol budak perempuan tingkatan 3, pelajar perempuan sebaya dengan anak-anak kita. Rogol dalam kelas, di sekolah. Dirakam pula perbuatan rogol yang keji itu. Orang semua tengok keliling. Hinanya perbuatan merogol ni. Berdosa, hina, keji, jijik, tak ada peri kemanusiaan. Tiba-tiba dibenarkan 4 orang suspek itu ambil peperiksaan SPM. Dengan alasan pendidikan mereka mesti diberi jaminan. Yang kena rogol tu budak perempuan tu kira macam mana? Masa depan dia macam mana? Trauma kepala otak dia macam mana? Emosi dia macam mana? Keluarga dia macam mana? Sepatutnya 4 orang suspek itu digantung ataupun dibuang sekolah. Kalau nak ambil peperiksaan SPM, ambil tempat lain. Ambil dalam lokap, ambil dalam penjara, ambil di sekolah yang digeni, sekolah Juvana. Ambil periksa kat situ. Kalau tak ambil tahun ni, ambil tahun depan. Selagi mana kes ini tak selesai, pelajar itu tak boleh ambil peperiksaan SPM. Takkan nak biar kes ni berlarutan macam kes Zara. Segera kena bertindak. Rakyat nak tengok seriusnya kerajaan menjaga keselamatan anak-anak kita di sekolah. Bayangkan nanti 4 orang pelajar tu datang sekolah, ambil periksa SPM. Dia rogol orang, tapi dia boleh bergerak ke sana kemari dengan bebas, siap boleh ambil peperiksaan SPM. Apa perasaan pelajar yang dirogol tu? Apa perasaan mak ayah budak tu? Seriuslah sikit. Ni keselamatan anak, ni maruah anak kita. Tolong serius dalam perkara ini. Jadi macam mana keadaan bangsa sendiri